Mak awak tidur, kenapa awak tak tidur-tidur? Kau awak senang sebab awak dah tidur siang tadi. Nak kena ni. Nak kena ni. Black one black tu nak kena ni. Black tu. Black tu. Black tu. Black tu. Baru tahu awak dipegang. Buat apa? Pengadu kat mak tu. Mak tengah tidur. Janganlah kacau. Jangan kacau mak awak yang sedang tidur. Ini hari kedua awak dekat sini. Harap awak dah biasakan. Harap awak biasakan. Ini saya beli, dia kata, tuan kedai tu kata bersihkan seminggu sekali. Tapi ini mungkin 4 hari sekali kot. Kalau anda kata kotor dia dah berlebihan, takkan nak tunggu seminggu sekali kan. Ikut pada hamsternya lah kan. Jadi siapa yang beli hamster faham-faham je lah. Siapa yang beli haiwan tu, mana-mana haiwan pun faham je lah. Tengok kepada haiwan tu sendiri, sangka tu kotornya macam mana. Kalau tak kotor sangat, tunggulah dulu kan. Kalau dah kotor takkan nak tunggu busuk. Anaknya pun nak susu ibu lagi. Yang kedai tu kata awak dah besar dah, awak dah tak pernah susu. Tapi tengok macam antara awak nak susu ataupun awak nak buat anak. Ya, black tu. Janganlah kacau black one awak tu. Janganlah kacau ibu awak. Bye. Bye bucu. Bye bucu.